Jawab periksa elok-elok. Baca bismillah. Mulakan semua pekerjaan dengan bismillah. Tak periksa pun. Seolah-olah periksa. Menjalan. Yang ku rindukan akhirnya berada di sini. Assalamualaikum apa. Masya Allah, setelah 2 bulan berkelana di England dan Scotland apa. Hari ini kita kembali bermotovlog bersama Encik Zontes kita insya-Allah. Allahu Akbar. Gua sampai 28 hari bulan hari itu. Alhamdulillah motor skuter Encik Zontes ini masih dalam keadaan okey, elok. Semuanya okey, tayar pressure apa-apa semua tak turun banyak. Kita akan kembali buat motovlog kita hampa. Itulah tu kan, selepas 2 bulan kita tengok apa yang kita boleh buat hari ni. Gua ingat hari ni gua nak basuh motor ni ya, nak basuh skuter ni. Tapi taklah kotor sangat kan. Berabuk sikit lah 2 bulan kan. Setelah 2 bulan tidak bersama dengan Encik Zontes berkelana ke Scotland dan England, alhamdulillah hari ini kita kembali bermotovlog bersama Encik Zontes kita hampa. Masya Allah, kejayaan kita ni hampa bukanlah dalam miliki sebuah jentera Zontes yang sangat menarik ini, tapi kejayaan kejayaan gua dan kejayaan seluruh manusia hanya saja dalam agama Allah. Balik cakap orang putih sikit lah bunyi hampa. Gua ingat hari ni apa gua nak buat ni, on the way nak hantar anak gua pergi tuition hari Sabtu ni. Gua ingat lepas ni nak basuh motor, nak basuh skuter ni memang dah beli dia punya bahan-bahan mencuci semalam, beli dekat DIY. Dan dalam kepala otak gua ni juga berputar-putar. Gua ingat gua nak pergi cari helmet sendiri 8 piece kan. Jadi untuk penggunaan harian ni pakai full face ni agak memenatkan lah. Gila apa kita kembali berzontes. Alhamdulillah lepas 2 bulan motor ni, skuter ni ditinggalkan, semuanya dalam keadaan baik lah. Tak ada apa lagi lah kecuali temperature kelak tayar pressure ni kurang. Nanti kita pergi isi angin, settle lah masalah tu. Dan kembalinya gua ke tanah Melayu ni, ini minyak ni semua diisi dengan harga RM1.99. Jadi 300 liter yang diberi itu gua pakai sikit sajalah. Yang kita akan bermanfaatkan sepenuhnya 300 liter yang diberikan kepada kita untuk bulan ni, bulan 11 ni. Hari ni berapa bulan? Ini 1 hari bulan. 1 hari bulan 11. Macam biasa di Putrajaya ni penuh dengan manusia yang suka berjoging-joging. Berjoging-joging, pagi joging, malam joging, petang joging. Berjoging-joging untuk menjaga kesihatan dan berbasikal-basikal kan. Cuma hari ni kita nak belajar yakin lah kan. Semua yang berlaku, semua yang terjadi adalah daripada Allah. Tidak akan berlaku, tidak akan terjadi daripada mana-mana makhluk, melainkan daripada Allah pencipta segala makhluk. Hari ni kita jaga kesihatan kan, berjoging, berbasikal kan, jaga kesihatan, makan makanan yang sihat. Nanti bila Allah kehendakkan kita meninggalkan dunia yang sementara ni, pasti kita akan tinggalkan walaupun kita dalam keadaan sihat. Syarat untuk mati ini kan, bukan tak sihat. Orang sihat pun meninggal kan, macam terjadi kan. Syarat untuk mati ni apabila rezeki kita dekat dunia ni dah habis, tempat tak ada apa lagi dah untuk kita makan sekatan. Dan yang paling penting, macam mana hari ni kehidupan di dalam tubuh, lihat kehidupan di masyarakat, bukan di sirat. Jadi pentinglah sama-sama kita fikir macam mana kehidupan kita depan dunia yang fana ni akan dipersiapkan dengan seelok mungkin. Supaya kita dapat selamat daripada azab Allah. Sebab tu hampa, satu orang yang jaga sembahyang dia 5 waktu kan. Ajar sembahyang di mana ajar dia ajarkan sembahyang awal waktu kan. Allah SWT akan beri dia 5 ganjaran kehidupan tempat dekat dunia ni. Allah SWT ajar kubur Allah SWT. Gua ada tengok dalam TikTok kan, mereka buat remake saja kan, remake. Tak payah Dino buat remake saja, dia punya top speed boleh naik. Motor akan jadi lebih sedap. Dengan dah try ya. Mula cari duit sikit. Kemudian motor ni pun sudah 7,055 km, menghampiri 8,000 untuk servis kali ketiga. Kita nak cari open space jenama apa? Gua berkenan jenama Thailand tu kan, di Mola tu kan. Kat mana ada Joy? Nanti kita cek dalam telefon pintar kita ni. Ke mana ada Joy? Panas. Aduh, ayak bawa. Jawab periksa elok-elok, baca bismillah. Mulakan semua pekerjaan dengan bismillah. Tak periksa pun, seolah-olah periksa. Baik.
Google kedai mana ada jual beef murah ni kan. Ada beberapa kedai lah yang sekitar Lembah Kelang ni kan. Tapi yang pastinya sekitar Putrajaya, Serdang ni tak ada lah. Ada kedai, satu kedai dekat Gombak. Motor Gear ni dekat Shah Alam pun ada. Tapi gua pilih untuk pergi ke Gombak lah. Tapi masalah dia sekarang baru 8.45. Kedai buka 10.30. Tak apalah, kita bawa man-man pelan-pelan. Dan sebenarnya gua berkenan Bimola ni dah lama dah kan. Nak pula yang Gundam tu kan, yang special edition tu. Tapi special edition dia semua dah habis. Yang full face saja. Yang putih merah tu memang cantik lah. Kita tengok model lain lah, model lain. Ambil harga bawah 400 macam tu cukup lah. Tapi awal sikit, kalau kedai tak buka lagi, kita lepak-lepak dulu, minum-minum air dulu kan. Salah dia helmet kat rumah ni pun dah berlambak dah kan. Tapi semua tak sedap. Yang sedap Nolan ni lah. Nolan ni full face. Full face ni masalah dia, gua pakai spek kan. Lambat buat kerja. Nak buka spek, pakai spek. Lepas tu nak minum air susah. Bila dah beli open face nanti, nak kena beli camera mount pula kan. Camera mount yang gua pakai sekarang ni dia sesuai untuk full face lah. DJI jenis clip punya ni kan. 6 km daripada sini. Man bawa lah. Ni Waze bawa ikut Max ni. Cuaca agak menakutkan. Hujan lah. Awan penuh tak nampak lagi. Cuma yang bestnya Malaysia ni, walaupun dia panas hampa kan. Berbanding dengan England, Scotland, dia punya suasana tu hampa. Suasana persekitaran dia tu nampak ceria. Kalau dekat England, Scotland, waktu gua pergi dulu hari tu autumn kan. Dia sangat suram lah hampa. Suram sungguh kan. Pada pagi sampai ke petang bawa ke malam. Suram sesuram-suramnya. Tak berapa syok. Masa macam hidup di kurun ke-18. Dia punya suasana tu kan. Mula hampa. Kata orang hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Baik lagi negeri sendiri. Kalau setakat nak pergi berjalan-jalan, insyaAllah seronok lah. Kalau untuk satu keputusan bina kehidupan kat sana, gua rasa gua tak susah lah. Sebab gua tak pergi London, gua pergi di land ke atas. Gua pada ni land Preston, Lancaster, Newcastle, ada naik Glasgow, sama aja. Mungkin London, tapi nak kata mudah. Kalau gua pergi kat banyak-banyak yang agak besar sikit macam Newcastle pun lebih kurang je. Agak ceria sikit berbanding dengan pekan-pekan kecil tu kan. Tapi tak sama lah. Kalau malam tu lampu jalan tu kurang. Dia nampak suram. Macam kita ni kan tak payah duduk kat Putrajaya lah. Pakai lain-lain pekan, Taiping kan pun nampak ceria kan. Kedai mamak pun nampak ceria kan. Saya belakang ni bila sesuai nak cekak lah. Buat tengok bunga tengah ni memang dah kurang lah. Baru 7,000 kan. Video TikTok kan masak. Dia agak mencoba agak ketinggalan lah daripada segi dia ke sini tentang gerakan Encik Don Test ni, aksesoris dia, masalah dia, improvement dia. Tengok dalam TikTok, cuma speaker gua ni nak dapat 1.5 pun. Dia nak 1.5 jalan habis. Faham abang? Terus balik pada cerita England, aku rasa aku gua pilih gua keluar tadi 2 bulan kan. Usaha agama dekat sana banyak dimajukan, banyak dibuat oleh orang-orang Gujarati lah, India, Gujarati, Pakistan sedikit, Bangladesh. Dan Gujarati ni bila mereka menguasai satu perkampungan, satu pekan tu akan penuh dengan mereka dah. Bahkan ekonomi pun Allah bagi kat mereka. Sepanjang-panjang pekan tu sebanyak-banyak kedai yang ada dalam satu pekan tu. Apa mereka punya? Dan kat Bolton tu apa boleh nampak mahu lama lah berbanding dengan Malaysia kan. Macam apa duduk dalam Madinah pun ada. Antara lelaki dia berjubah, berkopiah. Wanita dia bertudung labuh, berminyak, tutup aurat sempurna. Anak-anak lepas sekolah, banyak yang ke madrasah di masjid-masjid. Mereka ni semua kebanyakan dia orang senang lah, orang kaya. Hampir keseluruhan mereka ni orang kaya lah. Kereta paling common Mercedes lah. Berbanding 20 tahun, mereka ni datang migrate ke United Kingdom, generasi pertama tu kan. Lepas tu masjid kecil-kecil. Sekarang ni masjid besar-besar dan cantik. Mereka akan beli gereja-gereja lama yang mana tak digunakan. Bangunan-bangunan lama yang tak digunakan. Mereka convert jadi masjid. Itulah kesan dia apa bila kita buat usaha agama, kita jaga agama ni. Allah bagi ekonomi tak kita, Allah bagi keselamatan. Cuma risau generasi ketiga, keempat je lah.
Sebab mereka ni dah influence dengan kehidupan dekat sana. Bergaul dengan. Tapi bila usaha agama dibuat, insyaAllah Allah akan jaga benda ni. Dan benda ni simple. Saya apa ulama bagi tahu hari ni. Kalau kita dapat panggil semua orang datang semayang berjemaah. 50% manusia kualiti kita datang bersemayang berjemaah. Satu demi satu ekonomi orang-orang lain akan jatuh ke tangan orang kita, orang Islam. Kemudian lebih lagi peratusan kita yang datang solat berjemaah. Kata Allah SWT akan campakkan keturunan dalam hati-hati bukan orang-orang bukan Islam. Simple je kan? Ajak orang main semayang. Kita ajak orang main semayang bukanlah kata kita baik kan? Tapi kita ajak orang semayang supaya kita kekal dalam dapat main semayang tu. Bukan susah. Di samping tu kita betulkan semayang. Kita buat ustaz cek kita punya bacaan dan semayang. Ajak lagi untuk makam semayang. Yang mana lebih aula. Usaha yang orang England, orang Scotland bagi dekat jemaah kami memang terbaik lah. Ini jemaah-jemaah yang penting kita ada perisauan lah apa. Perisauan terhadap agama kita ni kan. Bagaimana saya, anak-anak saya, isteri saya, keluarga saya, tuan saya, adik-adik saya dapat selamat daripada azab Allah dan masuk syurga. Yang penting. Maulana Yusuf rahmatullahi alaih bagi tahu jangan kita menampak masuk ke dalam masjid sebagai seorang peniaga, sebagai seorang menteri, sebagai seorang profesor. Tapi kita menampak masuk ke dalam masjid untuk tunaikan solat sebagai seorang hamba Allah yang mempunyai kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risau macam mana seluruh umat yang dapat datang solat. Boleh mah. Tapi kita pergi tengok di bola kita. Kita dah sampai apa? Man punya bawa kan. Bawa buah ni rasa tak selesa sikit dengan sakit. Hari tu waktu dekat England tu terseliu. Kelang kabut nak pindah barang tu. Pindah masjid, pindah masuk dalam kereta. Lepas tu apa nak kena badan kita terseliu. Bawa belah kiri sakit. Nak urut sikit ya. Dekat belikat belakang tu sakit. Sini. Kedai tak buka lagi ni. Nak kena cari tempat lepak. Sini lah. Oh ada nasi kandak. Boleh duduk tani dulu lah. Okey, ni dia punya kedai. Motor je belum buka. So ini dia punya kedai. Kita pergi minum dulu. Sampai awal sangat gua singgah surau dulu. Jadi minum teh. Lepas tu rasa nak terberak cari surau. Dekat 10.30 3 minit aja. Dah boleh pergi lah insyaAllah. Best kat atas ni pagi-pagi mereka main bola. Taman apa ni Nampak tengok kan. Ini dekat Gombak aja kan. Jalan besar kan. Kalau dekat England nampak kan. Kereta akan parking dekat side road. Memang dibenarkan parking dekat side road lah. Jalan akan jadi kecil. Kalau nak selisih tu dia akan tunggu dulu lah. Dia macam ni jalan jauh. Asal dia suruh turn left lah. Ikut jalan dia. Baik tadi berasa dekat. Nak keluar daripada taman ni berasa jauh pula. Lain macam ni. Ikut je lah. Oh dia pula apa ni apa. Tesco kan Tesco lama. Okey. Ingat sesat dah. Tesco dah jadi TF value. Alright, kita dah nak sampai balik. Duduk punya cuaca hari ni. Hujan sudah lah. Tak tahu kau bawa tak baju hujan. Kedai dah buka. Kita bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah helmet pun dah beli. Gua dekat R&R Seri Kembangan ni. Memang daripada tadi gua pakai. Ni gua berhenti. Gua nak try pasang gua punya action camera ni kan. Sebab gua punya mount ni jenis clip kan. Dia memang tak tahu lah tengok keadaan. Dia punya high speed dia boleh tahan tak. Cuma bila pakai full face ni dia punya pemandangan nampak dia punya vision lebih luas, lebih cerah masa hadapan. Lebih cerah masa depan nampak. Kalau pakai full face tu nak kalih belakang tu dia tak apa nampak. Okey dia nampak lah. Lampa boleh tengok gua punya mount ni. Macam tu. Nanti gua tunjuk. Lepas tu gua tukar dia punya visor pakai yang color orange sikit ni. Kata salesman tu, kata adik itu dia boleh pakai siang malam. Gerimis sampai gerimis sikit. Adakah di hadapan sana hujan? Adik tu bagi kurang RM20 jadi RM400. Pasal gua beli 2 barang, helmet dan visor. Setakat kelajuan 100 lebih sikit ni kan. 120, 114 ni. Kamera ni nampak macam okey lagi. Size S yang paling kecil. Gua buang kopiah. Tadi pakai kopiah berasa sedap sikit kan. Jadi okey lah. Dah longgang sangat.
Kalau M tadi longgak. Lagi apa nak cakap mah? Okey. Dia punya pernafasan. Dia punya pernafasan di dalam helmet ni taklah macam bernafas dalam lumpur kan. Dia selesa. Alhamdulillah. Gua ingat gua nak pergi Presin 15 nak beli barang sikit. Kenapakah motor di hadapan berhenti? Adakah di hadapan hujan sangat lebat? Adakah kita nak mencuba? Kita mencuba dulu. Nampak macam lebat dah tu. Setakat sekarang masih belum basah. Ini memang hujan lah. Memang kena cari tempat berteduh. Tengok ada baju hujan tak gua bawa. Helmet baru dirasmi dengan dibasahi hujan. Helmet ni dia ada lubang pakai spek lah. Lubang pakai spek senang lah kan. Barulah spek masuk. Elok aja tak sengit bagai kan. Kalau gua pakai gua punya Nolan tu. Hujan lah. Nolan tu puai nak mengejas. Sat sengit kau tu, sat sengit kau ni. Kalau hujan gempak okey lah ni kan. Dia gempak setnya kan. Lepas tu depan clear. Tak tahulah tengok langit tu macam keseluruhan Putrajaya sedang mengalami kehujanan. Abang Grab. Sian Abang Grab. Hujan pun nak kena hantar makanan kan. Hujan-hujan hampa order makan. Jadi Abang Grab terpaksa lah untuk penuhi hampa punya order tu kan. Bila kita nak basuh motor lah. Hujan ni. Jalan okey dah kering kat sini. Hujan gempak aja. Orang Kedah kata gempak. Hujan ni hujan gempak. Mic mini ni gua klip dekat bawah tu. Sebab dia open space. Risau juga takut jatuh kan. Kita tengok macam mana. Dia cover gua punya muka sampai ke dagu lah. Cuma janggut gua tu dia tak cover lah. Dan janggut akan kena angin. Full face pun kena angin juga. Terkeluar. Tapi gua seronok. Dia punya vision tu kan. Best. Tapi kau ni. Dekat Scotland, England tu banyak lagi belum upload. Gua pun tak tahu nak upload video ni dulu. Video sana dulu. Lepas buat video vlog ke England dan ke Scotland tu view gua menurun sikit. Tak banyak pun. Satu video 10 je. 10, 50 macam tu, 20. Sini dia hujan balik. Pukul 1 nak pergi ambil anak. Ya. Tapi 15 lah. Tapi 15 lah. Gua ingat lepas 2 bulan tak bawa skuter. Kali pertama tu dia akan kekok. Tapi bila lepas gua bawa kali pertama tu okey je kan. Taklah kekok. Bulan ni bulan saya bawa sikit. Anak ambil SPM. SPM bermula hari Isnin depan. 3 hari bulan. Gua cadang dalam bulan ni juga gua nak balik kampung. Nak tengok progres rumah tu kan. Rumah yang buat kat kampung tu. Banyak juga nak kena buat lagi tu. Nak apply api air masuk. Lepas tu nak beli. Nak riki aircon. Kerabut bagai katil. Tapi 15 dulu lah. Bawa tasik mbak. Ni hujan macam ni dekat Putrajaya. Apa boleh masih nampak dia punya warna tau. Tapi kalau dekat England apa ya Allah. Dia punya warna tu. Warna kurun ke-14. Dengan suram dia. Dan di England ni apa yang gua nampak lah kan. Orang Gujarati ni. Alhamdulillah. Hampa dapat jaga agama hampa. Kemudian mahul-mahul agama wujud di mana hampa duduk kan. Tapi masalah dia yang gua dengar. Bila mereka masuk satu tempat tu, satu pekan tu. Masalah akan keluar. Contoh mereka pergi dekat Bolton kan. Katalah sebelum ni Bolton ada dalam 120,000 orang masalah. Mereka pun masuk dalam 50, dalam 10,000 orang. Kemudian masalah dah start keluar. Rumah-rumah masalah tu mereka beli. Dan semua pekan-pekan lain pun macam tu. Sepatutnya, pada pandangan gua lah sepatutnya. Bila orang Islam ni masuk ke dalam satu kawasan kan. Kita bawa akhlak yang elok. Kita bawa agama yang mana orang yang bukan Islam akan tertarik. Jadi mereka tak keluar. Mereka tunggu dalam tu dan mereka tukar. Daripada agama mereka yang sebelum ni kepada agama Islam yang hak, yang benar. Itu yang sepatutnya berlaku kan. Adalah seorang dua kan. Tapi sepatutnya lebih ramai lagi lah. Sahabat pergi China. Cakap Cina pun tak kerti. Kan. Tapi sahabat tunjuk akhlak. Bawa akhlak. Maka orang Cina masuk Islam. Tu macam tu. Dakwah ni kadang-kadang bukan dengan percakapan. Kadang-kadang dengan akhlak. Kan. Bahkan dengan akhlak ni lebih lagi. Kan. Satu ketika kakak susuan Nabi SAW datang ke Madinah. Bila sampai kat Madinah tu kan, daripada atas unta dia tanya orang Madinah, mana Muhammad? Aku nak jumpa Muhammad. Jadi orang Madinah pun terkejut dah kan. Sebut pun nama Muhammad je, tak panggil
Tak panggil yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kata sebut nama Muhammad. Jadi bila sahabat bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan ada seorang perempuan, seorang wanita datang nak jumpa tuan daripada sekian-sekian tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu ini kakak susuan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari pergi dekat kakak susuan dia tu kan. Sampai-sampai tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bongkokkan badan dia kan. Supaya kakak dia tu dapat turun daripada unta dan memijak belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ni keadaan dia. Tapi kakak dia taklah pijak belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kakak dia dijamu dengan elok, dijamu dengan makanan, diraikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dakwa pun kakak dia kan. Tapi kakak dia bila balik, kakak dia masuk Islam. Dan satu kampung kakak dia masuk Islam. Akhlak aja. Akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kan. Kasih sayang dia. Masya-Allah. Itulah apa. Alright, kita dah sampai 15 ni. Tapi cari barang Sat. Oh, ni dah ada apa signboard ni. Signboard parking ni. Oh, penunjuk parking. Parking kekosongan ke apa. Dah sampai. Bukan bistro ni. Puan api tu tu. Kedai tu. Beli barang. Jadi inilah apa. Barang baru beli. Bimola. Alamat Bimola apa. Bimola EasyJet. Siap tukar visor. Color matte black. Ada sun visor, ada lubang spek mata yang agak menyenangkan, ada lock. Ni dia punya lock visor ni siang malam.